bagi siapa yang belum pernah tengok satu dinar tu macam mana, ini rupa satu dinar lah. Cantik rupamu dipandang mata. Ini satu dinar ini tuan-puan berat dia 4.25 gram. Okey, sekeping emas ni berat dia 4.25 gram. Kenapa dia melekat? Kerana ini adalah sijil ketulinan emas yang mengesahkan ketulinan emas ini. Okey, jadi setiap emas ni didatangkan bersama sijil ketulinan. Sama macam tuan-puan. Tuan-puan lahir-lahir je ada surat beranak. Kemudian tuan-puan ada IC. Sama, emas pun tuan-puan dia ada surat beranak dia lah. Kenapa kita panggil dinar? Sebab zaman daripada beribu-ribu tahun lagi, shilling emas digelar sebagai dinar. Dan dinar ni tuan-puan, sejak beribu tahun yang lepas, kalau kita nak beli seekor kambing menggunakan satu dinar. Dan hari ni tuan-puan dengan satu dinar tetap boleh beli seekor kambing. Bayangkan tuan-puan, beribu-ribu tahun yang lepas, gunakan satu dinar beli seekor kambing. Dan hari ni, jika tuan-puan menyimpan satu dinar, tuan-puan tetap boleh beli seekor kambing. Bermaksud, kita nak bagi tahu yang mana emas ini mengekalkan nilainya. Walaupun dah berpuluh-puluh tahun tuan-puan. Dan bila kita sebagai penyimpan emas, kita akan kekal kaya selagi mana kita memiliki emas. Dan emas ini menjadikan kita kaya tanpa kita sedar. Bermaksud emas kan, kita beli, simpan, peram, lupa. Beli, simpan, peram, lupa. Tahu-tahu emas kita meningkat nilai. Melalui simpanan emas, kita terpaksa kaya. Automatik kaya. Tanpa kita sedar. Sebab emas itu nilai dia meningkat sendiri. Tuan-puan, tanpa kita perlu buat apa-apa. Dan ini contoh yang nyata lah tuan-puan. Okey, yang mana memang kita tak boleh nak menafikan bahawa emas itu mengekalkan nilai dan juga kuasa beli. Yang mana berpuluh-puluh tahun tuan-puan nak beli seekor kambing guna satu dinar. Dan hari ni nak beli seekor kambing pun tetap guna satu dinar. Kalau fikir balik tuan-puan, logik ke tuan-puan? Hanya menggunakan satu dinar tetap boleh mengekalkan kuasa beli. Tetapi sebenarnya tuan-puan, itulah hakikat dia. Emas mengekalkan nilai dan kuasa beli.